Rezeki lah, Alhamdulillah. Moga Allah balas kebaikan dia, kan? Alhamdulillah. Baru siap angkat pelet bawa masuk, kan? Tu ada beberapa, baru 5 keping. Kat sana ada banyak lagi, 1 lori tu. Dia bawa mai punya lah, nak support kita. Seronok nak tengok kita buat kerja macam ni. So saya buat tempat sayur tu. Ini buat tempat nak gantung untuk tanaman sayur tomato ke strawberry ke apa, kan? Bubuh pi lah, kan? Angan-angan. So kayu pelet tu kita nak buat pasu bunga. Bukan pasu bunga, pasu untuk sayuran. Bukan pasu apa ni, buat kotak tu macam brooder tak? Yang lain boleh buat brooder. Banyak nak congkel. Sebab takut anai-anai, dia kena semuk ubat anai-anai dulu, lapik baru simpan. Lagi gitu. Sebelum nak congkel pun sama dengan banyak ni tak habis. Kena buat pelan-pelan. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan lancar semuanya. Tu yang Allah mendorong, pemudahkan segalanya. Apa yang kita plan, sikit tanpa kita duga, kan? Selalunya gitu lah. Cuba menjadi baik, insya-Allah. Murah rezeki.